Hari Arafah, ibadah dan puasa. Hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah dan merupakan antara hari paling mulia dalam Islam. Pada hari ini, para jemaah haji berkumpul di Padang Arafah, manakala umat Islam lain digalakkan memperbanyakkan ibadah, doa, zikir dan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang lebih ramai hamba dibebaskan Allah daripada api neraka selain hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Baginda SAW juga bersabda, puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Amalan terbaik pada hari Arafah: berpuasa sunat, memperbanyakkan doa, berzikir dan beristighfar, membaca takbir, berselawat kepada Nabi SAW, membaca Al-Quran, bersedekah. Hari Arafah ialah hari penuh rahmat, keampunan dan doa yang dimakbulkan. Jangan lepaskan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa hari Arafah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Amin ya Rabbal Alamin.